Tengok ni pedang Jepun. Kamikaze jacket. Pedang yang digunakan untuk memenggal kepala. Serius ah? Aku ni ada mangsa masa kekejaman suka Jepun. Kamikaze jacket. Tak perlu bom. Digunakan untuk pejuang kamikaze Japan. Penuh dengan bom, geng. Dekat War Museum. Ini War Museum. So dia opening start from 9 AM to 6 PM. So siapa-siapa nak datang bolehlah. Dia akan bagi harga RM22 untuk warga negara, parking RM5. So total untuk 2 orang RM49. Then dia akan bagi map. And then map ni boleh ikut lah. Then kita kena follow arrow. Jom. Jom. Tak. Kita ada kopi, kita boleh pakai baju juga ah. Tapi nak rental daripada masuk ke dalam, rental RM15 ke tadi? Ke RM25? Tak ingat ah. Oh, kena rental Tapi askar Jepun Ya. Oh, ni. Tengok ni pedang Jepun. Kamikaze jacket. Pedang yang digunakan untuk memenggal kepala. Serius ah? Basikal Jepun, geng. Basikal Jepun. Ni memang pistol dia. Ni senjata ni. Senjata api ni. Kamikaze jacket. Tak penuh bom. Digunakan untuk pejuang kamikaze Japan. Penuh dengan bom, geng. Okay, geng. Sekarang kita dah memasuki Museum Perang Dunia Kedua di Penang. So, macam korang melihat belakang tadi tu adalah barang-barang peninggalan askar-askar Jepun lah. Senjata semua tu. Okay. Aku ni ada mangsa masa kekejaman askar Jepun. Ni apa panggil tempat ataupun salib untuk rantai apa tebusan perang dia lah. Korang boleh tengok tu rantai. Okay, rantai. Lepas tu tiang. Jaket US Army. Okay, geng. Kat sini ada info sikit berkenaan dengan apa peristiwa perang Jepun dengan British di Tanah Melaya waktu Perang Dunia Kedua. So first Jepun ni dia mendarat kat Singgora dulu. Singgora, Thailand. Thailand bagi laluan kat askar Jepun untuk mendarat. Okay, daripada bulan Disember dia masuk Tanah Melayu melalui Patani semua tu. Dan 15 Februari dah conquer semua Tanah Melaya. 15 Februari di mana pertempuran sengit oleh pejuang kita Saudara Anand di Malay Fort dekat dekat mana? Candu kan? Candu Singapura rasanya. So kita nak gugur bersama pejuang-pejuang kita. Serahkan Al-Fatihah untuk pejuang-pejuang kita yang telah gugur Tanah Melaya. Ini terowong untuk memasuki penyimpanan senjata. Ni yang betul ni.
Drone betul ni? Betul ni kot. Sebabnya dia akan masuk ke bawah 9 kaki. 9 meter? 9 meter kan? Ha. 9 kaki kita masuk kubur lah. 7 kaki 9 meter underground. So dia mengangkat kat bawah lah kalau kita nak cuba jom. Tapi tak boleh senyap sebab dia duduk dekat dalam terowong, dia bergema. Jadi takut membangunkan peluru. Ha? Okay, sekarang kita akan masuki terowong penyimpanan peluru. Okay. Rasa macam susah nak rakam. Jadinya tunggulah feedback kita. Terowong ni terowong yang betul guys. Terowong ni terowong yang betul guys. So kalau korang lihat tu, ke depan aku tu, itu terowong dia, laluan terowong. So sini tolong senyap jangan bising sebab dia akan bergema. So jom kita masuk dulu. Tengok apa kat dalam. Gelapnya. Ya, tak ada lampu. Tak, nak masuk dalam ni gelap. Okey. Ni dalam ni gelap. Ni yang ni ikut kena mengangkat. Oh, gelap ni. Nak masuk ke? Okey. Tengok. Kita mengangkat Dia menunduk ah. Sekarang ni mengangkat. Akan masuki terowong. Wih, memang dalam ni. Ini yang cakap laluan tikus. Okey. Tengok belakang sempit weh. Tengok. Wih. Tu mencabar korang kena datang sini. Apa ada lagi? Ada lagi. Okay, lepas masuk terowong tu korang tengok ini koleksi simpanan Ni lah barang-barang yang dalam terowong ni. Itu boots, askar-askar. Korang lihat kat depan aku ni, ini dia bom peninggalan daripada jet berjuang. Okay, ni kalau meledak ni habis. Okay, ini dia cakap World War II artifact mortar shell belong to Japanese. Okay, ni yang Japan punya senjata lah. Ni peluru. Ni katanya senapang dengan tombak. Panjang Saya nampak tombak je. Senapang lah tu. Tengok ujung dia. Ujung tu. Ni. Tapi macam mana kalau Ni sekali dengan pisau tu. Okay geng. Okay, sekarang yang belakang aku tu. Okay, belakang tu dia terowong di mana kita kena mengangkat sepanjang 7 meter. Masuk atas tu, masuk naik, kena panjat tangga 9 meter tinggi dia. Okay geng, jom kita panjat. Jom kita mengangkat. Nampak tinggi bang. Oi, tu macam perang dunia kedua ni. Oi. Apa rakam ni? So sekarang kita kena naik tangga ni. Woi, tinggi geng. 9 meter wei. So let's go. Apa nak pergi naik ni? Jom. Serius lah, penat ni. Kita dah naiki tangga. Tangga setinggi 9 meter. Apa 9 meter kan? Tapi tinggi tu. Belakang aku ni, ini dipanggil anti-aircraft machine gun lah. So dia guna oleh pihak British untuk tembak pesawat-pesawat Jepun. Ini pesawat Jepun fly, so dia tembak. So ni kegunaan dia, anti-aircraft machine gun. Okay, ni kubu pertahanan British dan dia nampak lubang. Lubang apa tu? Tak tahu dia peluru ke ataupun orang buat ke, tak tahu. Tapi based on apa yang akak tu cakap depan tadi, tinggalan dekat sini adalah semua macam dia tak ejas apa-apa. Tapi hanya orang dulu dan Allah yang tahu. Kalau kau nampak ni, kau nampak lubang.
kesan lubang tu. Wih, ni macam kita boleh nampak kesan-kesan pun tembakan lah, di mana mungkin waktu tu British tahan kubur dia orang, dan askar Jepun pun dah conquer tempat ni, and then berlaku random fight. So inilah kawasan dia. Tengok banyak lubang. Okay gang, ni kita masih dalam kubu British. So ni menara tinjauan lah kan. Tengok ini. So askar-askar British dia mengawasi kawasan ni. Kawal mengawasi. Kawal. Kau tengok kan, dari atas ni boleh nampak semua view. Okay, sini tengok tu, boleh nampak laut siap. So memang kawasan yang strategik lah. Okay kan, yang paling menarik kat sini, ni dia. Okay, sini ni tempat apa panggil, tempat pancung atau penggal kepala. Waktu askar Jepun tawan kubu ni, dia jadikan sini tempat pancung kepala tawanan perang menggunakan pedang samurai dan kapak. Lepas tu dia simpan dekat situ. Dia pancung kat sini oleh askar Jepun. Okay, nampak pokok besar ni kan? Dia simpan mayat, dia buang mayat dekat dalam ni lah. Apa? Yang hijau? Yang dalam ni. Waktu British dia pakai tempat macam store macam tu lah. Lepas tu waktu Jepun dia campak mayat dekat dalam tu yang dia dah bunuh. Kepala sekali? Nampak spooky kan? Dan dia sangat menyeramkan. So sekarang kita berada di kawasan Doma ataupun asrama. Okay, sini toilet Okay, ni kawasan toilet. Toilet macam ni je. Woi, tengok dari mangkuk jamban dia. Ni bathroom dia, tempat mandi. So kita masuk pula ke dalam kawasan asrama ataupun dom. Tengok ni katil dia, ruangan membaca. Wih, agak mewah untuk zaman dulu kan. Sekarang dah sampai dekat Lokap nombor 19. Dia tulis kat sini Lokap Home Cook House. Lepas ni replika dia lah. Bukan orang betul lah. Tu terbaring tu bukan orang betul lah. Replika lah. Kalau orang betul saya cabut tadi. Jujur lah. Pengalaman melawati Museum War di Penang ini amat berbeza sekali. Aura mistik dia amat terasa, sehinggakan kita boleh merasakan pengalaman di waktu Perang Dunia Kedua. So, setakat itu dulu video kali ini. Sehingga berjumpa di next video. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.